Rasulullah, sepanjang malam aku sakit kerana digigit oleh seekor kalajengking. Maka Nabi SAW telah ajar satu doa. Kalau kamu membaca kalimah ni, sudah pasti kalajengking takkan bagi mudarat pada kamu. Maknanya yang Nabi cakap ni kalajengking, apa saja benda, tak kiralah ular ke apakah, kita cuba untuk amal doa ni. Pendek ya. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Kata Imam Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahawa baginda Rasulullah SAW bersabda, siapa baca doa ni 3 kali waktu petang, nescaya tidak ada apa-apa yang akan membahayakan dia pada waktu malam. Katanya, isteri aku sentiasa, kata Sayyidina Suhail rahimahumullah, isteri aku hafal kalimah ni dan sentiasa baca pada setiap malam. Pada satu malam, ada seekor serangga berbisa datang sengat anak gadisnya yang kecil, tapi sengat tu sikit pun tidak bagi kesan sakit pada dia. Ini yang disebut oleh Imam Tirmizi di dalam riwayat. Jadi kita baca doa, kita amal a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada Allah dengan kalimah Allah. Yakni yang memberi manfaat dan mudarat adalah Allah. Melalui kalimah ni daripada segala kejahatan makhluk. Jadi tuan-tuan, apa kita nak takut dengan makhluk? Kerana yang memberi manfaat dan mudarat adalah Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi taufik untuk kita amal insya-Allah.